Yang itu bersama sepucuk surat dan pelekat lilin yang penuh tanda-tanda. Dalam usaha membongkar identiti pembunuh, konflik mula tercetus antara para detektif yang mengendalikan kes ini. Namun, semakin jauh siasatan dijalankan, semakin banyak rahsia lama mula terbongkar. Awak semua nak tahu tak apa rahsia tu? Nak tahu? Tak dengar? Jadi marilah sama-sama kita menyaksikan Teater Dalam. Seorang lelaki dengan rekod jenayah pedofilia ditemui maut di kediamannya. Buat masa ini, pihak polis masih giat menjalankan siasatan bagi menentukan punca kematiannya. Kes ini telah menimbulkan pelbagai diskusi antara warganet berkenaan keselamatan serta sistem keadilan di negara ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Nuri. Ada apa-apa info mengenai pemilik pelongsong peluru dan DNA yang dijumpai pada kuku mangsa tu? Saya sudah menerima laporan penuh hasil kajian mahal. Pelongsong peluru adalah senjata milik mangsa sendiri. Namun, ia dimiliki secara haram. Tiada lesen pemilikan senjata yang ditemui. DNA di kuku mangsa pula tiada padanan dalam sistem DNA database. Itu bermakna DNA itu bukan milik mangsa. Dan pemilik DNA itu tiada rekod jenayah lampau. Hari itu kita juga sambung surat kosong di tanah mangsa. Macam mana dengan pelekat lilin pada surat itu? Saya minta awak periksakan. Saya dah bawa ke Jabatan Forensik. Mereka akan hubungi saya sebaik sahaja mereka temui apa-apa pada pelekat lilin itu. Bukti di pelekat lilin? Dah macam drama. Ada apalah sangat dengan pelekat lilin itu? Tak mungkin ada bukti di situ. Sampul surat kosong yang ditampal dengan pelekat lilin. Saya ulang, sampul kosong dengan pelekat lilin. Kan pelik tu. Fikirlah luar kotak sikit. Orang nak buat jahat macam-macam cara dipikir. Jahat ke kalau orang yang dibunuh tu berogol? Jenayah berleluasa, penjenayah bebas berkeliaran di luar sana. Bila sistem kerajaan kita ni teruk, rakyat lainlah yang ambil alih tugas untuk lenyapkan penjenayah macam mangsa kita ni. Kenapa awak ni? Cakap macam awak bukan detektif. Awak pun sebahagianlah dari sistem yang awak benci sangat tu. Sudahlah. Yang bertengkar depan saya ni kenapa? Tak cukup dengan netizen yang menghentam kita. Kau berdua pun sama. Nak menghentam sesama sendiri. Orang buat kakak saya rasa mereka nak bercakap pasal pelekat lilin. Saya buat sekejap. Puan tak rasa ke kita patut lepaskan saja pembunuh ni? Orang yang dia bunuh pun bukannya orang biasa. Perogol kanak-kanak, Puan. Ustazah, saya faham maksud awak. Tapi, undang-undang mesti dipelihara. Kalau tak, habislah semua orang membunuh dalam dunia ni. Habis, yang pembunuh bersiri, perogol bersiri ni bebas nak membunuh. Awak jangan jadi bodoh, boleh tak? Mereka pun tak lari dari undang-undang. Saya, awak, Nuri, kita saya pergi tandas sudah. Baik, Puan. Maaf, saya terhantar maklumat yang masih sulit itu melalui mesej tadi. Tapi, memang betul apa yang berkata berkenaan pelekat lilin. Memang ada bukti yang menunjukkan siapa pembunuhnya. Baik, manakah suara saya? Puan. Kau tak perlu berlakon dah, Syazah. Aku dah tahu kau sebenarnya dalang di sebalik kes pembunuhan ni kan? Apa alasan kau buat macam tu? Kau tu pegang gelaran detektif. Kau sedar tak? Mana moraliti kau sebagai detektif? Morality? Kau cakap dengan aku tentang morality. Kau sedar tak apa yang binatang-binatang buat? Mana morality dan kemanusiaan mereka? Orang macam mereka tu patut dibunuh. Mereka tak layak hidup. Setiap jenayah ada hukuman yang dah ditetapkan. Kau tak
darah adik aku. Dia nurul membasah budak kecil itu macam binatang. Adik aku baru 10 tahun lagi lah. Orang yang hidup melandaskan nafsu macam dia tu patut mampus. Kau nak bunuh aku. Kau fikir kau boleh terlepas ke dengan cara ni salah? Diam! Aku yakin Nurin dah laporkan pasal kau pada pihak atasan. Kau tak boleh lari lagi dah. Diam tak bodoh! Aku kata diam! Kau ingat aku akan biarkan hidup aku terseksa dengan lubang bodoh kat dunia ni? Aku masih boleh lari lah. Jangan buat kerja gila, Syazah.